Kita kat Laut International. Macam mana dapat kekuatan? Allah yang bagi. Segala puji semua bagi Allah. Allah yang decide semuanya. Korang faham kan apa maksud live source tu? Ada yang tanya macam mana nak buat live source tu. Yang buat live source tu saya. Yang tukang sebar tu kalian. Kami sayang akak pun sayang kat korang semua. Live source tu live emergency betul. Saya tak faham. Saya tak ada mabuk laut. Alhamdulillah. Nak record macam mana? Korang boleh tak kita komen dekat kawan-kawan kita yang lain ni yang tak tahu lagi. Kita ajar sama-sama. Supaya kita dapat bersatu, bergabung. Maksudnya misi korang adalah misi kat darat. Untuk bantu kita orang ni support sistem misi yang dekat atas laut ni. Boleh tak terangkan semula? Macam mana nak terangkan ni? Tak faham yang mana? Tak faham bab yang mana? Agak-agak bila masuk zon merah. Sekejap. Siapa boleh komenkan lagi semula tak? Sebab ada yang tak baca ni. Korang boleh nampak tak anggaran 1 hari masuk zon kuning, 2 hari. Baca, korang baca. Kita kena rajin membaca. Untuk misi ni kita nak sampai dan kita dah tak jauh dah. Jadi kita kena rajin membaca. Rajin membaca supaya kita mudah nanti nak bersatu hati. Nak bersatu maklumat, nak bersatu report. Faham tak? Kita kena bersatu. Kalau kita tak bersatu, susah. Amin. Terima kasih Kak Ain. Kak Ain ni jauh lagi ke? Ya Allah. Sesiapa boleh komenkan balik tak? Pasal tracker tu. Mari saya pin balik semula. Nampaknya masih ada ramai viewer baru. Cuba komen balik. Mesej saya nak pinkan jap. Tentang je Kak Nuri Dayu. 1 hari masuk ke zon kuning, 2 hari 20 jam masuk zon merah, 3 hari 18 jam. Ni. Ya betul, ekstrim betul. Terima kasih Punchcard. Okey, kejap lagi saya pinkan pula macam mana nak apa itu live source dan macam mana nak record live source tu. Kejap lagi saya pinkan pula orang lain yang komen. Korang baca dulu yang ni supaya korang tak tertanya-tanya. Untuk sesiapa nak check tracker boleh track je. Ada 2 tempat untuk korang track. Terima kasih. Saya silau. Anggaran tu tadi Okey, jom sekarang kita komen macam mana pula live source tu. Saya nak pin. Okey, yang ni pula tentang live source. Live source tu kalau kena intercept dengan Iswail, kemungkinan waktu malam saja. Korang baca ni, Aisyah Humairah ni. Sedapnya nama Aisyah Humairah. Terima kasih Abang Edi, Kak Na, Omax. Terima kasih banyak. Ya, daripada tracker. Berapa hari lagi nak sampai? Ya Allah, baru komen tadi. Baru pin tadi. Baru pin tadi. Okey, sekarang dah faham Nah, yang tanya lagi sekali. Kak Nurin Zakaria dah komenkan ni. Yang ni pula. Comel tidur ya, ngantuk ya. Yang ulat ngantuk ya. Kapal tengah berlayar lah ni. Kalau angin kuat kejap lagi baru kita buka layar kita. Sekarang ni kita tutup layar kita. Macam semalam angin kuat kita buka layar kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.